Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dini Syahidabi Isman dari SMK Kampung Nangka. Pada hari ini, saya ingin membuat sebuah resensi novel yang bertajuk Rahsia Deni yang dihasilkan oleh seorang penulis yang terkenal pada masa sekarang, iaitu Teme Abdullah. Novel ini bukan sebarang novel kerana novel ini mempunyai pelbagai nilai kehidupan yang kita boleh ambil sebagai pengajaran hidup. Jalan ceritanya, ada seorang remaja yang bernama Deni telah menyimpan pelbagai rahsia dalam kehidupannya. Sepanjang cerita, Deni telah menghadapi pelbagai cabaran, konflik serta ujian yang telah merubah dirinya menjadi lebih matang. Novel ini bukan sahaja menarik, malah mampu memberitahu para pembaca tentang makna kejujuran, persahabatan dan kehidupan. Saya memilih novel ini kerana jalan ceritanya sangat menarik dan penuh dengan unsur suspense. Setiap bab dalam buku ini membuat saya ingin terus baca kerana saya ingin mengetahui apa yang akan berlaku seterusnya. Selain itu, gaya penulisan Teme Abdullah sangat mudah difahami dan berjaya menyampaikan mesej yang mendalam kepada para pembaca. Watak kegemaran saya dalam novel ini adalah Deni. Deni merupakan seorang yang sangat tabah dan berani dalam menghadapi cabaran hidupnya. Sikapnya ini memberitahu kita supaya tidak mudah berputus asa dan sentiasa berfikiran positif. Antara pengajaran yang saya peroleh daripada novel ini ialah kita sentiasa jujur dalam kehidupan dan menghargai keluarga serta berani dalam menghadapi ujian hidup kita. Kita juga perlu belajar daripada kesilapan untuk menjadi insan yang lebih baik pada masa akan datang. Kesimpulannya, novel Rahsia Deni ini sangat menarik dan memberi banyak pengajaran kepada kita. Saya berikan 5 daripada 5 bintang kepada novel ini dan saya amat mengesyorkan novel ini kepada semua, terutamanya para remaja. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.